Untuk orang yang tak tahu cara nak pump tayar kereta, korang kena buka dulu pintu korang. So dekat sini dia bagi tahu untuk tayar depan 220, untuk tayar belakang 210. So kat sini aku menggunakan pump jenis portable. Nak pump tayar kereta boleh, motor boleh, basikal boleh, bola pun boleh. So pump ni dia menggunakan bateri built-in. Kita boleh charge semula menggunakan charger kabel Type-C dekat dia punya soket ni. Boleh jadikan emergency power bank. Cara nak onkan dia, just tekan hold. So dia ada LED display. Lepas tu kena tukar mode kan. Macam ni kita pilih kereta. Yang tadi 220. Kita slowkan sikit sehingga 220 lah. So bila korang dah set 220 ni, dia otomatik akan termati sendiri ya. Macam ni kita just screwkan saja dia punya hose ni. Korang masukkan, lepas tu pusingkan Okey, dia akan lock. Lepas tu kita boleh start pump lah. Tekan sekali on. Dia punya tekanan pun dah naik sebab apa? Angin dah mula masuk. Okey, nampak? Dia otomatik akan terpadam sendiri. Kita boleh releasekan dia punya tube ni. So kat mana kau dapatkan pump ni? Nak pump tayar motor, kereta, basikal, bola pun boleh. Yang bola korang kena masukkan dia punya soket ni lah. Harga murah, boleh standby satu untuk kegunaan harian korang.